Dulu kita pernah buat video, saya tanya kat abang untuk bahagian shoulder, tapi hari ni saya nak abang tunjuk direct terus cara nak buat shoulder yang abang sendiri buat. Basically sama je. Cuma maybe saya lebihkan pada lateral. Lebihkan kepada lateral. Lateral. Jadi lateral untuk bahagian tepi. Depan abang buat apa? Depan biasanya kita main heavy shoulder press. Shoulder press saja. Itu heavy. Kalau belakang? Belakang banyak variation. Rope pull, face pull. Ni yang saya buat tadi. Okey. Saya nak tengok kalau boleh abang kongsikan lah dekat penonton semua. Cara abang buat lateral. Sebab setengah orang tangan lurus, setengah orang ada ke depan sikit, setengah orang ada bengkok lah. Jadi abang sendiri buat macam mana? Very basic lah. Korang tengok lah. Okay. Siku kena bengkok sikit. Alright. Badan kena depan sikit je. Depan sikit. Kena depan lean sikit. Tengok daripada tepi. Ni. Nampak? Kemudian Bengkok sikit macam tu. Siku bengkok sikit, badan bengkok kena sikit ke depan sikit je. Sebab setengah orang dia buat betul-betul tegak. Ada orang tegak kan. Betul. Tak salah juga. Tak salah. Tapi kalau saya tanya itu saya buat lah. Saya akan ke depan sikit. Ini cara yang abang Faiz saya yang buat. praktis benda tu. Okey. Ni dia. Orang lain buat bukannya salah. Tak salah. Ini cara abang Cara Faiz saya. buat. Mestilah jadi, kita kan jadi. Apa terkeluar.